Kak, cik tengok tu. Tu bukan gula-gula Aku cakap macam tu dengan kakak aku dekat kepala dia orang memang macam memandang ke arah kereta aku yang melimpas sekolah tu dari kiri ke kanan jalan dengan reaksi yang kaku macam tu. Dia macam tu. Assalamualaikum and hello guys, welcome back to show my channel. So guys, malam ni aku nak cerita kisah seram tentang gula-gula. Aku tak berani nak sebut lah. Korang faham lah So, kisah ni dihantar oleh seseorang yang bernama Mai. Sama nama macam aku lah, tapi bukan aku. Orang lah. Mai, nama dia Mai. Okay? So guys, tajuk dia dekat sini, dia tulis tersalah beli barang. So, okay. Pada korang yang dah klik video ni and pada korang yang belum subscribe channel Mai, korang boleh tekan butang subscribe di bawah supaya korang tak tertinggal kisah-kisah seram yang akan Mai share selepas ini. And korang jangan lupa follow TikTok Mai juga. Ada dekat profile YouTube Mai, okay? So, tanpa melengahkan masa lagi, let's get started. Nama aku Mai, bukan nama sebenar. Aku nak ceritakan kisah yang pernah aku dengan kakak aku alami, iaitu terserempak dengan gula-gula. Kejadian ni berlaku pada 8 tahun lepas, waktu umur aku 10 tahun, kata dia. Ceritanya macam ni. Ada satu malam tu, abah aku tengah bersihkan timbang. Korang tahu timbang kan? Timbang barang tu. Untuk pengetahuan korang, parents aku ni niaga sendiri. Kita orang niaga sayur. Jadi kami ada timbang sayur tu lah. Okay, sambung balik cerita. Timbang sayur ni kalau dah lama sangat and rosak, lipas memang suka duduk dalam tu, kata dia. Maaf lah kalau korang geli sikit Jadi malam tu abah aku ni nak bersihkan and repair lah balik timbang tu. Nak dijadikan cerita, abah aku suruh aku dengan kakak aku pergilah cari ubat lipas. Masa tu pula, kita orang tak ingat nama dia apa, tapi tahulah bentuk dia macam mana kan. Jadi abah aku suruhlah beli dan kita orang tanyalah nama benda tu apa. Ubat lipas tu tadi kan. Then, abah aku pergi cakap lah, kapas barus, kata dia. Take note kapas barus, abah dia cakap. Ya, ubat yang buat untuk mandi jenazah tu lah. Aku dengan kakak aku memang masa tu tak tahu apa kapas barus tu. Jadi kita orang pun pergilah beli tanpa ada rasa pelik pun. Masa tu dalam pukul 9:30 malam macam tu lah. Kita orang pergi ke kedai. Kedai runcit yang tak sampai 100 meter pun dari rumah kita orang. Waktu kami sampai dekat kedai tu, aku pun cakap lah, "Cik, nak beli kapas barus cik." Korang tahu tak, masa tu muka Acik tu dengan muka isteri dia pelik gila tengok kita orang. Dia cakap, "Kau nak buat apa dengan benda ni dek?" Dan aku cakap lah, "Tak tahu ayah." Lepas tu dia pun bagilah kapas barus tu. Waktu dia bagi tu, aku pun dah pelik dah sebab bungkusan dia lain sangat. Dia bungkus satu-satu dengan kertas. Tapi dia tak cakap apa-apalah dengan kita orang. Sebab kita orang beli, sebab benda tu abah kita orang yang suruh and abah kita orang yang sebut. Nak dijadikan cerita, aku pun belilah 3 biji benda tu. Mesti korang tertunggu-tunggu kan? Kisahnya bermula dekat sini. Waktu dalam perjalanan nak balik tu, aku dengan bengapnya aku ni, aku pergilah buka bungkusan tu dan aku bau benda tu. Dan aku terus cakap dekat kakak aku macam ni, "Ateh, asal bau macam gula-gula Aku sebut benda tu tau, POCONG tu. Tapi aku translate lah ke gula-gula. So, aku cakap, "Ateh, asal bau macam gula-gula Kita salah beli ke?" Aku cakap macam tu dengan kakak aku. Kita orang pun berhentilah dari berjalan dan kita orang bau sama-sama dan memang betul tu bau mayat. Masa tu kita orang dah rasa takut, tapi kita orang diam je masa tu.
Mana tak seram weh, bau mayat, korang bayangkan. So kita orang pun jalan lah sebab nak balik kan. Baru beberapa langkah kami berjalan, aku terkejut sebab aku nampak gula-gula tu dekat tong sampah yang tak jauh dari rumah aku tu. Korang bayangkan. Aku time tu apa lagi, aku terus bagi tahu kakak aku dan aku sambil tunjuk ke arah benda tu. Aku macam, "Kak, cuba tengok tu. Tu bukan gula-gula Aku cakap macam tu dengan kakak aku dekat situ pula tu. Lepas tu, kakak aku pun nampak benda tu. Kakak aku pergilah marah aku sebab aku tegur benda tu dan aku tunjuk benda tu dekat situ juga. Kalau korang nak tahu, kita orang tak nampak badan dia. Kita orang just nampak kepala dia je dekat atas tong sampah tu. Dia macam mendagu tahu dekat atas tong sampah tu. Memang jelas tocang dekat kepala dia apa semua. Muka dia nampak macam hitam legam. Kita orang tak nampak mata, hidung dan mulut dia. Just nampak kosong je hitam macam tu. And then kita orang apa lagi? Kita orang decide lari and pusing belakang ikut jalan dalam blok lah. Untuk pengetahuan korang lagi, aku duduk blok Pangsapuri 5 tingkat. Jadi, tempat masuk ada 2 arah lah. Rumah aku bawah sekali dan berdekatan dengan tong sampah tu. Jadi kita orang mengambil keputusan untuk lalu dalam blok dalam keadaan lintang pukang macam tu, macam tak cukup tanah masa tu. Sampai dekat rumah, aku terus bagi abahku benda tu. Dan korang tahu tak? Kita orang kena marah sebab salah beli. Masa tu bapak aku mengaku yang dia salah sebut lah. Lepas tu abah aku suruh patah balik untuk tukar benda tu dekat kedai runcit yang tadi. Aku dengan kakak aku dah pandang antara satu sama lain. Sebab takut benda tu ada lagi dekat tong sampah tu. Kita orang tak bagi tahulah ibu dengan abah sebab nanti dia orang cakap jangan jadi penakut sangat. Dia orang cakap macam tu lah. Sebelum nak patah balik tu, sebelum nak pergi tukar tu, aku pergilah tengok dekat tingkap bilik ibu aku. Tingkap bilik ibu aku tu memang dapat nampak kawasan tong sampah luar tu. Dan korang tahu tak? Benda tu dah hilang. Tak ada apa-apa dekat situ. Aku cubalah cari-cari mana tahu ada plastik ke apa ke dekat atas tong sampah tu kan. Tapi tak ada. Jadi kita orang pun pergilah beranikan diri untuk patah balik pergi ke kedai runcit tadi. Ikut laluan blok jugalah. Tak beranilah kami nak lalu depan tong sampah tu kan. Walaupun benda tu dah tak ada. Sampai dekat kedai tu, kami tak cakap apa-apa lagi. Tapi acik kedai tu dah gelak-gelak dah. Sebab tahu yang kami ni salah beli. Masa tu dia pun katalah yang ayah kau tu nak ubat gegat dek oi. Dia cakap macam tu. Adoy lah kau ni. Masa tu aku dengan kakak aku mampu diam 1000 bahasa saja. Bila diingatkan balik memang macam kelakar sebenarnya. Dan Alhamdulillah kami tak ada kena gangguan apa-apa pun selepas tu. So Alhamdulillah. Untuk pengajaran korang, kalau nampak sesuatu tu, mulut jangan terlepas cakap dan jangan celupa. Tu je lah kisah dari saya. Terima kasih pada yang sudi mendengar, kata dia. Itulah kisah yang pertama dari Mind dia tadi. Apa pendapat korang tentang kisah ni? Komen di ruangan komen, okay? So, kita ke next kisah pula. Let's get started. So, kisah yang kedua ni dihantar oleh seseorang yang bernama Kelvin. So, Kelvin ni berasal dari Sarawak lah. So, kisah dia ni bertajuk Budak Tanpa Wajah. Kisah ni khas untuk orang-orang yang menyambut hari gawai lah. Tapi, rasanya dah 2 hari lepas kot orang menyambut hari gawai. Tak apalah, mai ceritakan balik kisah pengalaman seseorang yang on the way balik ke kampung halaman untuk menyambut perayaan Hari Gawai. So, tanpa melengahkan masa lagi, let's get started. Cerita aku ni berdasarkan pengalaman aku sendiri. Dan kisah aku ni membuatkan diri aku dilanda trauma tersendiri untuk memandu seorang diri, apalagi waktu tengah-tengah malam.
Kisah ni berlaku sekitar 5 bulan yang lalu, di mana aku mengalami kejadian ngeri ni waktu aku nak pulang ke kampung halaman aku untuk menyambut perayaan Hari Gawai. Malam sebelum perayaan tersebut, keluarga aku dah balik ke kampung pada pagi hari, tapi aku waktu tu kebetulan masuk shift malam, terpaksalah balik seorang diri tanpa berteman. So, jam time tu dah menunjukkan pukul 10 malam. Waktu habisnya waktu kerja aku terus balik ke rumah dulu untuk bersiap-siap sebelum menempuh perjalanan yang jauh. Kira-kira 2 jam setengah untuk masuk ke kampung pedalaman akulah. Selesai je mandi, packing barang keperluan semua, aku terus start enjin kereta. Dan di sinilah permulaan kejadian yang tak terlupakan oleh diri aku sendiri. Dalam perjalanan jauh tu, jam dekat tangan sudah menunjukkan pukul 11 lebih malam. Waktu dalam perjalanan tu, sebelum masuk simpang ke pedalaman, aku dapat rasakan ada satu hembusan angin dekat sebelah telinga kanan aku ni, seakan-akan ditiup oleh seseorang. Dengan refleksi aku menepis telinga aku dan tanpa aku hiraukan apa yang berlaku untuk menyedapkan hati aku ni yang dah berdebar-debar, dan mula rasa seram sejuk seluruh badan aku. Dan tu aku pun macam ni lah. Macam tu. Aku macam tu. Macam aku nak fikir negatif pun tak boleh. Aku nak fikir positif pun tak boleh waktu tu. Sebab yelah kau sorang-sorang dekat kawasan yang gelap, and kau nak expect siapa yang tiup telinga kau, kan? So, untuk menyedapkan hati yang gelisah secara tiba-tiba tu, aku menaikkan volume lagu aku dalam radio kereta aku. Waktu dah masuk simpang untuk masuk pedalaman yang mengambil masa 40 minit tu untuk sampai ke destinasi, 15 minit yang pertama setelah kejadian tu tak ada apa-apa yang berlaku. Namun, masuk minit yang seterusnya, hal pelik pun mula terjadi dekat sini. Tengah-tengah aku masuk selekoh kiri jalan, aku terdengar bunyi ketukan dari cermin belakang sebanyak 3 kali. Dia macam tek tek tek. Macam tu. Dekat cermin belakang aku ni tak ada orang. Dekat cermin belakang aku ada orang ketuk. So time tu kepala aku terus menoleh ke belakang dengan cepat. Lepas aku dengar bunyi tu tadi, untuk cek, tapi tak ada apa-apa yang berlaku dan aku menoleh lagi ke depan. Kejadian ketuk mengetuk tu tak langsung berhenti dekat situ. Dia berbunyi lagi sekali, tapi bunyi ketukan tu berpindah ke cermin tingkap seat penumpang aku dekat sebelah aku. Dia macam tek tek tek. Aku pun dalam hati memang macam dah tak boleh nak fikir positif dah time tu. And dengan hati yang tak tenang, aku menaikkan lagi kelajuan kereta aku supaya aku sampai ke kampung aku dengan cepat. And habis je bunyi ketukan tersebut berlaku, beberapa meter dekat depan ada sebuah sekolah lama, tapi masih dipakai lah untuk para pelajar untuk belajar, yang memang untuk budak-budak dekat kampung area situ je lah. And waktu aku limpas je sekolah tu, mata aku yang tak rabun ni and masih terang, aku dapat nampak ada 3 sosok budak berpakaian sekolah. Dia macam tengah tunggu bas tau. Tengah tunggu bas yang duduk dekat bus stop depan sekolah tu. Disebabkan cahaya pada tiang lampu depan bus stop tu memang terang, mata aku nampak dengan jelas ketiga-tiga budak sekolah tu yang tengah berdiri tu tak ada muka weh. Tak ada muka. Diorang tiga-tiga tu tak ada muka. Maksudnya tak ada muka tadi. Muka diorang ni bersih and kulit diorang ni pucat, dan yang lebih mengerikan, tak ada mata, tak ada hidung dan tak ada mulut macam manusia normal yang pada umumnya lah. Kepala diorang memang macam memandang ke arah kereta aku yang melimpas sekolah tu dari kiri ke kanan jalan dengan reaksi yang kaku macam tu. Dia macam
Macam tu. Gila. Jantung aku time tu rasa macam nak jatuh je. Peluh yang membasahi seluruh muka aku dengan nafas aku yang tak teratur macam baru habis jogging je waktu tu. Untuk berfikiran positif memang aku tak boleh. Sebab siapa je budak sekolah yang masih sekolah sampai tengah malam kan? And siapa juga masih bersekolah time cuti sekolah lagi? Banyak persoalan dalam diri aku time tu dan sekolah memang tutup habis bagi para pelajar dan pengajar untuk menyambut hari perayaan mereka. Masalah kejadian tu belum habis lagi dekat situ. Bila dah jauh sikit dari sekolah tu, nak dijadikan cerita, kereta yang aku pakai tu tiba-tiba mati enjin dengan sendiri. Dan aku yang memang dah hampir hilang waras berusaha untuk hidupkan lagi enjin kereta aku tu. Aku pelik sebab sebelum aku berjalan jauh, aku memang sentiasa cek minyak, cek air dan cek segala keperluan kereta untuk aku sampai dengan selamat. Tapi hampir 20 kali aku start enjin kereta aku belum hidup lagi. And time tu aku nak call family aku untuk ambil aku, telefon aku pula tak ada line. Memang memang jalan situ memang tak ada line langsung. Biasalah kawasan pedalaman kan memang tak ada line langsung. Kau nak call ke, kau nak chat ke, kau nak message biasa ke, memang tak ada line langsung waktu tu. And jam time tu memang menunjukkan pukul 1:30 pagi. Tak ada siapa-siapa yang lalu lalang dekat situ. Memang kosong, sunyi je. And aku pun stuck lah dekat dalam kereta dalam kira-kira 30 minit macam tu. Aku cuba hidupkan balik enjin kereta aku tu. And barulah kereta aku boleh hidup lagi dan aku bersyukur sebab takkan aku nak tidur dekat kereta sampai pagi untuk dapatkan bantuan kan. Korang bayangkan kalau ada perompak ke, ada pencolek ke, takkanlah. So time tu dia bersyukur habis-habis sebab enjin kereta dia dah hidup balik, kata dia. And then sebelum aku teruskan perjalanan, aku berdoa dulu dalam hati, semoga aku dapat perlindungan daripada Tuhan supaya sampai ke destinasi sepatutnya. Dah habis aku berdoa, aku teruskan perjalanan aku dan akhirnya aku sampai ke kampung halaman aku pada jam 2 pagi. So aku masuk je ke rumah, aku terus baring ke sebelah mak aku yang tengah tidur dari tadi. And then kejadian tersebut memang tak pernah aku alami seumur hidup. Dan tiba-tiba aku harus alami hal malang yang tersebut. Aku terus demam selama seminggu lebih dan hari gawai aku habiskan dengan demam sepanjang hari. Dan aku memang tak ada rasa semangat langsung setelah kejadian tu, kata dia. Dan untuk sekolah tu, bapa aku yang pernah bersekolah dekat sekolah tu, kan tadi dia cakap sekolah tu memang lama gila and masih dipakai sampai sekarang. Sampai generasi bapa dia pun pernah sekolah dekat sekolah tersebut. So untuk sekolah tu, bapa aku yang pernah bersekolah dekat situ, dia cakap kalau belakang sekolah tu adalah tapak perkuburan Iban yang lama dan memang banyak kejadian mengganggu penduduk kampung, terutamanya pada tengah malam, kata dia. 5 hari lepas kejadian tu, aku pun ceritalah dekat family aku apa yang terjadi dekat aku waktu tu. And then aku pun dibawa oleh bapa aku berubat ke Tok Penghulu yang pakar dalam berubat secara tradisional lah, kata dia. Tok Penghulu kata kalau aku sempat hilang semangat beberapa hari dan dia mengembalikan semangat aku balik. Dia orang ikut cara adat dia orang Iban lah berubat. So itu saja kisah aku nak kongsikan pada korang. So apa pendapat korang tentang cerita yang kedua ni? Kalau korang rasa cerita ni lebih seram ataupun cerita yang pertama tadi lebih seram, korang boleh komen di ruangan komen, okay? So kalau korang suka video kali ni, korang jangan lupa like, comment and subscribe channel Mai, okay? Supaya korang tak tertinggal kisah-kisah seram yang akan men-share selepas ini. So korang jangan lupa follow TikTok Mai tau. TikTok Mai ada Mai letak link dekat profile YouTube Mai, okay? So bye bye. Assalamualaikum.